开在一起，快乐。没有人可以去等待，抱着我却不放开，我们都没有那勇气 ，baby。I'm sorry, I'm sorry， 我们都没有错与对，找不到任何意义。等一下 ，baby。I'm sorry, I'm sorry。Esok kita akan bergerak ke nama dia apa? Shangri-La. And also lusa kita nak pergi Lijiang. So hari ni kita akan ambil pil AMS ni untuk high altitude punya tempat supaya kita tak sesak nafas. Sebab dekat Lijiang, Shangri-La itu kawasan yang altitude dia tinggi, so akan ada masalah dengan pernafasan. So kita ambil siap-siap backup. Let's go. So kita akan makan satu pagi and satu petang jagi. Ni korang kena prescribe by doktor tau. Dia ubat terkawal, bukan senang nak dapat. And hari ni kita orang semua pakai baju raya sebab hari ni adalah raya ke-17. Okay, semua orang dah siap. Dah siap. Dah siap. Ya, dah siap. Kak Ngah dah siap. Okay. 开在一起，快乐。Everyone. Diorang ni tengah sibuk mengambil gambar. Allah, hilang. Okay guys, kita dah naik Didi berbaju. Wah. Kita nak pergi breakfast dekat Songcheng, Xuancheng. Tak ada macam mana. So let's go. Kita nak cari beef roti yang viral dekat Kunming ni. So kita hari ni nak breakfast makan beef roti. Let's go. Yeay, kita dah sampai kat kedai roti viral King Zeng. Sebut elok-elok King Zeng. Yeay. Tak nak satu lah. share ke tapi tak share. Mau share. Kalau tak habis boleh. 不要 apa dah? Ni kedai roti. Ada seorang lelaki tu, aku rasa dia tak berapa betul. Dia keep following kita orang. So kita orang lari sebab takut. Mana gini Miss? Tu sana Miss. Kita orang takut. Ataupun dia takut kita sesat. Kan, tapi sebenarnya niat dia baik je kita yang macam tak tahulah. Sebab tadi pakcik tu yang tunjuk kat kita orang kat mana kedai tu. Tapi kita dia keep asyik tunjuk. Dia asyik kejar kita. So takut. Maybe dia takut kita. Jadi kita orang patah balik ke arah masjid sebab ramai Muslim. Kita kembali ke kawasan masjid. Ayu. Tapi dia lambat sikit. Dia lambat sikit. Hari muncul balik. Semua orang muka kepenatan. Wih, sedapnya. Tapi sini tak boleh. Mix. 5块是鸡腿，我们鸡腿5块，光鸡腿是5块啊。那另外再来一个鸡腿吧。那火锅这个是你的，那火锅是你的。 Kau tengok ni.切到了。 Yang dia Wow, ni belajar ke? kau ni pada-pada lah. Apa masalah kau? Apa masalah kau? Ini belacan. Dia kata ni belacan, Bi. Sama-sama. Oh, betul sama. Ini macam buah lain je. Tu peach. Atas tu pun peach lah. Tapi warna lain. Yang mana yang sedap? Macam anggur. Dia macam air Jepun yang kita beli tu. Yang ni. Wow. Ni macam makanan diorang, weh. Apa yang nama dia? Ni apa? Oh. Ya. Macam-macam ke? Sausage? Dalam mana? Kak Ngah ni banyak Kak Ngah.
Banyak duit. Ni sausage yang halal punya. Halal ke? Okay, dia kata semua ni halal guys. So ni sausage ni semua halal. Ni besar tu. Ni pun halal. Tapi aku kurang sikit benda-benda macam ni. Dia macam walaupun halal tapi kurang sikit. So kita akan beli benda lain lah. Kami nak try ni. Guys, murah guys. Ni 4 yuan dalam RM2 sekupang je. So jom kita try. Nak try mana lagi ya? Guys, tengok ni hamba tuan kedai tolong spell. Dia orang baik. Okay, dia spicy. Kita orang try ni dulu. Kalau sedap kita mai beli lain. Ya, spicy. Spicy. More spicy. Sweet. Which one sweet? Sweet pula. Tadi spicy. Pening member. Not too sweet. But nice. Pengisi. Wih, tapi macam pedas. Ni kami macam nak try. Macam nak try. Tapi berapa satu? Ni 13 yuan. Tapi tu dia kata sekilo. Ni sekilo kot. 158. Harga sekilo. Ada hot mala tu. Nampak tak? Dia punya paste. Wow. Nanti ni balik. Korang tengok ni. Comel kan? Ni nampak tak? Ni. Kita beli air ni. Makan-makan kat sini. Besar betul. Dekat sini. Tadi total aku beli 25 yuan. So dalam RM15. Murah nak mampus. Macam ni. Kakak ni lah. Botol. Ke belakang lah. Okay, 1 2 3. Wih. Kita nak try minum air ni. Sedap. Rasa dia macam air peach je. Tapi dia kurang manis. Dia macam, tapi rasa artificial lah. Tapi okey, sedap. Oh, tak boleh. Rasa dulu. Semua orang santai-santai. Santai-santai. Makan ni. Kita rasa ni. Sedap. Masih lagi bagus. Rasa macam dumpling. Macam isi dumpling. Apa tak? Kalau malam tapi awak kami tengok kat sana bis apa? Roti dia macam tebal. Patut yang ni viral kot. Bila dia nipis sedap. Sedap. I like. Tapi okey je. Dia tiba-tiba kena dekat Sedap ke? tu kau pakai baju apa? Sedap. Baju apa? Guna. Pakai nitik. Dah guna nanti pakai apa? Aku tak ada nanti masa depan. Tak ada fikir kalau biru macam terlalu Kita nak try dumpling. Diorang ni suka tengok gambar dengan kita orang. Cik. mana aku? Makan. Weh. Mana? Okay. Do you want to say hi? Hello. Hello, ni hao. YouTube. So hari ni kita orang nak membeli sebab nak buat bekalan untuk esok dalam train. So aku ambil this one. Let's go, kita cari lagi. Dia baru isi sebenarnya. Tahu tak, dia baru isi. Sedap tu. Ni pun nampak sedap. Kan nenas. Nenas cheese. Wah. Dia tolong ambil kan guys. Tangan kita penuh. Kita nak satu roti pizza. Share. Kita dah beli. Tu lah. Murah-murah guys. Memang borong lah. Kita beli Banyak ni RM36 kau. RM36. Satu plastik besar ni. Murah kan? Kami punya tadi kami punya dalam RM20 kot. RM20 ada dekat 5 roti. Bapak. Jom. Kita nak balik hotel dulu guys. Nak letak barang semua. Kita nak balik hotel dulu, nak letak barang, lepas tu nak solat, and then kita akan keluar balik pergi park kot. Bunga jacaranda tak ada.
Random je. Nak masuk dalam wow color. Ni depan kita punya Airbnb je. Oh. Nak melayan ni budak ni. Nanti wow. Cantik tu. Buka. Rose. Tak ingatlah harga dia orang kata macam sama je. Apa beza? Ni macam random je kedai. Ni kalau ada lekat stain dekat baju. Wow. Oh, cute-nya. Mau tengok ni, Ma? Macam nak beli lah. Macam nak beli. Ni berukar belik-belik. Oh, tak. Ni yang dengan yang ni. Berapa tu harga dia? Comel kan guys, kepala Shinchan. Oh, cute. Payung. Ya Allah. Boleh. Kau tengok dua ni. Ni apa? Ni produk juga. Sebenarnya apa beli sebab packaging je kan? Oh. Tengok dua ni. Dia beli sebab packaging tau. Yang ni ke yang ni? Aku pun tak faham. Yang ni rose. Yang tengah comel. Ni? Packaging dia cantik. Ada bau bunga. Dia bunga, dia bentuk bunga lah. Ni bau bunga. Wow. Saya kawaii. Belilah, Ma. Cantik. Ni putih. Dia orang ni dah sangkut. Kalau you buy, I buy. Tengoklah saya kau tengok. Ni comel kan? Wih, cantik kau. Tapi jeans cantik lagi kot. You buy. Cantik lah. Ni kalau Kita orang dah hilang arah. Nampak tak? Dah beli balik. Tengok dia beli apa? Payung. Member memang. Cantik lah. jangan cakap tak payung. Cantik lah. Comel lah. Cantik. Malam ni tidur dengan payung. Hujan nanti. Yes. Nanti dalam hotel ni hujan dia ada payung. Next. Ni tak ada apa-apa. Yang ni Asya je. Tak boleh buka. Tunjuk je lah. Tunjuk, okay. Okay. Next. Member beli bag guys. Comel. Comel. Okay, that's all. That's all. Itu je. Ya. Review kedua oleh Atira Humaira. Ini dah masuk fasa yang tua, so kita akan beli ni. Penempel. Oh. Ketua berumur. Sikit. Ni tempel perut, ni tempel kaki, ni tempel belakang. Mati kami. Beli sekolah badan. Ni kakak yang baik untuk adik dia. Untuk diri sendiri. Comel piping. Ni untuk kecuaian kami. Okay. Yang ni macam dilema nak bagi kat adik ke? No. Kami. Cantik. Oh. Cantik lah. Okay gang, so kita nak tunjuk apa yang kita beli tadi. Kita tunjuk yang Miniso dulu. Bottom dan yang cute. Comel kan. Tengok lagi Angah. Mana biru. Macam cantik pula bila dah ni. Apa cantik? Tering. Kami suka buat warna purple. Kan? Sikit. Ni kena perlu baju ayam ni lagi kah?
Kalau tak mau tak payah pakai dah. Kita orang pergi area Sun Cheng. Jadi aku dapat this one. Ni yang halal punya tau. This one. Lepas tu kita beli this one. Ni murah je. Ni dalam RM5 kot. Ni pun dalam RM5. Lepas tu kita beli beef jerky. Beef jerky ni mahal sikit. Dalam RM10 kot. Dia kata sedap. And then kita beli sausage. Ni nak try je. Ini ada halal tau. So ni. Ni mak aku beli this one. Dia ada beli this one. Ni dalam RM3. Murah kan? Lepas tu ni macam small punya. Untuk nak bagi oleh-oleh apa-apa. Sedap juga. Ni satu dalam berapa puluh sen je. Murah. Lepas tu ni pun sedap. Ni boleh makan terus. Kita orang beli satu dulu sebab nak rasa. Dekat bakery tadi. Perlu ke? Ni roti bun. Semua ni dalam 25 yuan sahaja. Murah. Lepas tu Allah, pizzaku. Pizzaku sudah runner. Pizza. Egg tart. Lepas tu roti pizza. Lepas tu roti ni lagi. Itu sahaja. Bye. Mall ni depan hotel kita. Hotel kita sini. Mana? Ni hotel kita orang. Mall ni dekat sini. Sekarang kita on the way nak pergi Kwando Ancient Town ataupun Old Town. Let's go. Dia jauh sikit 45 minit. Harga Didi pergi ke sana 25 yuan. So dalam RM12. Murah. Murah gila tu. 45 minit RM12. Berbaloi. Orang tengok motor dia lalu kan. Tapi diam je, tak bunyi sound pun. Kan? Macam diam. Oh. Ni kan enjin kereta diorang sangat sengap. Korang tak kedengar langsung. So dekat sini dia akan banyak membunyikan horn supaya nak inform orang depan tu kata diorang nak lalu dulu. Sengap gila. Motor dia tak bunyi langsung. Enjin dia. Sebab mungkin mostly kereta elektrik. Electric car. Korang kalau tu bunyi bas. Tu bunyi kuat. Motor pun elektrik. Sekarang ni pelintas jalan boleh lintas, tapi dalam masa yang sama motor dia orang boleh pergi. Bahaya tu. Tu. Dengar tak? Diam je motor dia. Tu, tak dengar. Sengak Cantiknya. Cantiknya. Oh, lawa. 3 yuan eh? 5 yuan. Cantik sangat-sangat. Kita dekat Kwando. Ini sangat cantik. Cantik kan? Bunga masing-masing. Kena paksa guys. Tapi kami macam dia macam dah bagi duduk tengah. Cantiknya. Mana? Ya Allah, harga dia 15 yuan. RM6. RM6. Cantiknya. Wow. Ini cantik. Korang tengok ni. Tak, dia punya ni ke ni sikit. Okey. Yang tengah. Wow, basi cik. Best tu. Kita dah jumpa kedai viral.
Oh, wanginya. Oh, wangi. Ni. Guasha. Ni apa? Bersih pun. Oh, 99. Ni lah fish magnet. Ni lah kawan kan beli. Ini cantik. Ni kawan kat aku beli lah bekas sini ni. Berapa? 29 tu. You can open. You can open. How much? Macam nak buka. Dia beda. Maknanya suka kalau dia buat baju dia balut gitu. Cantik lah hampa pakai ni. Cantik. 15 yuan ni weh. 15 yuan murah. Ni cantik ke guys ni? Kan kalau pakai banyak-banyak cantik. Ni mahal sikit lah ni. Dia orang tu sibuk pilih tu. Jom kita tengok ke. Ni apa? Oh, ni macam cermin. Cantik juga cermin ni. Oh, ni macam cermin. Saya beli dekat Korea. Senang pakai cermin ni. Kucing comel-comel. Ni apa? Permainan. Wow, permainan banyak tak? So siapa yang nak cari fridge magnet or oleh-oleh untuk orang, ya Allah, tudung aku dah lari dah pakai benda ni. Korang nak beli oleh-oleh, korang boleh datang dekat sini. Sebab harga dia sangatlah murah. Nak compare Lijiang, Dali, Shangri-La, Kunming ni lagi murah. Kat sini kedai ni lah lagi murah. Fridge magnet macam kartun-kartun sikit lah. Untuk kualiti kedai yang pertama tu. Dia kalau dia murah tapi dia punya fridge magnet tu macam tak nampak real sangat. Kalau korang nak real, kena invest sikit lah. Dia nampak macam mainan sikit. Benda apa? Tapi cantik lah dia punya ni. Tu. Tapi ni benda apa? Macam kaca. Macam nak boleh letak something macam tu lah. Siapa yang nak pin macam Bella Park tu, korang beli kat sini. Ada macam-macam makanan. Ni pisang. Macam ni. Dua orang ni membeli. Kita nak beli Luckin Coffee ni dulu. Kita nak beli mixware. Murah gila dekat sini weh. 7 yuan je. Diorang-dua ni struggle nak order. Dia translate satu-satu ya. Nampak tak? Okay. Cepat. Diorang kat sini very friendly ya. I love, mak love. Dah handsome. Beli mixway. Sedap je. Cantik dekat sini. Hai, beli apa tu? Dia beli Makisar? Wow. Peminat Makisar guys. Kat depan kami. Nanti dia kena tengok option point lari rupanya. Kita kena jalan kat Miniso kan, seberang tu kan. Kami kena plan. Orang kata dia sedap. Jawan je. Beli ice cream. Mak dia tak sedap. Mak dia dengan pokoknya lagi. Cantiklah semua pakai bunga. Nak tak hamba je. Dia Dia call tunjuklah ni. Tapi cantik. Kami beli ni. I
Aiskrim dia dekat sini sedap. Dia campur vanila dengan taro. So korang kalau datang China, belilah Maxwell punya aiskrim. Dah lah murah. Berapa satu? RM2? RM1 dong kan. RM1 dua? RM1 dong dah. So Allah, Bunga jatuh. RM1 dua kupang je. RM1 dua kupang je. Sekarang apa yang reverse? And dekat sini kan, semua orang akan pandang kita orang. Tapi dia orang pandang bukan sebab tak suka ataupun rasis atau benci. Tapi dia orang berminat sebab dia orang ada senyuman di muka. Dia macam pandang, lepas tu dia senyum. Dia pandang, dia senyum. Masalahnya sekeliling orang dekat gambar malu. Korang tengoklah dia orang tengah record. Dia orang sampai record tu. Malu. Tengok tu. Tak record pula depan-depan tu. Tengok muka semua orang yang lalu depan ni ya. Aku tak tipu tau. Ni bukan perasan tau. Kita duduk tau. Ni kita orang duduk tau. Kita orang duduk. Tengok mata semua orang. Tengok mata semua orang. Tengok mata semua orang. Tengok mata yang memandang. Apa ni cantik lah. Wah. Bangunan ni cantik lah kat sini. Cantik. Biasa sini lah. Ini comel. Satu ni 1 yuan je. 60 sen. 60 sen satu. 1 yuan je 60 sen. 60 sen. Satu yuan murah doh. Ni semua dah start yang ni kepala berbunga-bunga. Kepala bunga tengah membeli. Kepala bunga lagi. Ni pun kepala bunga. Kepala bunga lagi. Dia jual makanan tapi tak tahu halal ke tak. Tengok ni, dia orang ni dah hilang arah. Ini harga 25 yuan je. RM6. Murah kan? Tak belilah. Wih, semangat orang pilih. Cantik. Mahal sikit ni. Cantik tak kakak? Comel. Yang ni boleh eja. Ini macam ini batu. Alah, ni lagi cantik. Betul lah, macam ni lah kedai yang dia kata tu. Korang tengok ah. Semua ni cantik and glitter. So beautiful. Cantik semua. Cik, Kak Go sabar, Kak Go sabar. Sabar. Hitam. Kalau aku pakai silver agak Kita orang dah beli dah. I spend 22 yuan saja. So dalam RM12 saja. Murah. So kita dah habis semua. Korang nampak dah seni bina dia? Very very ancient. Cantik. baik nak minum supaya kita tak cukup nafas. Ni gerung ni kita